Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama lagi dalam channel Teacher Wan. So, apa Teacher Wan nak buat hari ni? Teacher Wan di PWTC nak jumpa satu penulis novel. Dia buat buku lain pun dia buat juga. Nak buat apa? Nak ambil tanda tangan dia, dah buat challenge dengan dia. Siapa dia? Tengoklah video ni sampai habis. Adakah misi kita berjaya ataupun tidak? Kita tengok sampai habis, okey? Jadi kita boleh lihat ramai orang. Saya pergi hari Sabtu ni, Sabtu satu hari semua akhir lah. Sabtu, esok Ahad last day. Boleh tengok ramai orang. Ramai. Siapa yang kena challenge dengan saya, kenalah tengok sampai habis video ni. Okey, sekarang kita dah berada di PWTC, tempat pesta buku. So, korang boleh lihat betapa ramai ya hari ni. Ramai ya. Nasib baik saya tahu jalan. Kalau tak tahu jalan sesat nanti. So, jomlah. Saya mungkin tak cakap. Korang layan je lah. Assalamualaikum, saya Syed Salahuddin. Sedikitlah nasihat ataupun pesanan kepada orang-orang muda. Pertama sekali, kita buat apa sahaja mestilah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita buat, sama ada ibadah ataupun apa saja pekerjaan, jadikan Allah itu yang utama. Sebabnya kalau kita niat semuanya kerana Allah, insya-Allah kita punya perjalanan akan mudah. Kalau kita buat kerana benda yang lain, kerana orang lain, nescaya insya-Allah kita punya pekerjaan itu tidak mendapat apa-apa dan rugi pada diri kita. Jadi mudah-mudahan kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya pekerjaan akan dipermudahkan dan kita akan mendapat ganjaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesanan saya, buat semua benda hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zuddin Hamid. So, saya ada nasihat sikit nak diberikan kepada sahabat saya Wan. First kali bila kita nak buat satu benda, niat. Sebab niat itulah yang akan menyebabkan kita ini mampu untuk kekal konsisten dalam melakukan kebaikan ataupun tidak. Kalau kita buat satu kebaikan disebabkan kita nak pujian manusia, kita nak orang sanjung kita, maka pasti kita tidak akan mampu untuk kekal lama. So, yang penting first kali adalah jaga niat. Kita buat kebaikan sebab apa? Kita nak Allah redha. Bukannya kita nak cari pujian ataupun sanjungan manusia. Itu first. Yang kedua adalah tips untuk kita kekal di dalam kebaikan adalah dengan mencari golongan ataupun lingkungan yang baik. So untuk kita kekal konsisten, carilah kawan-kawan yang baik, suasana yang baik. Contoh dekat surau, dekat masjid, dekat majlis ilmu. Sebab dengan cara itulah kita mampu untuk konsisten di dalam kebaikan. Dan yang ketiga adalah ilmu. Ilmu tidak boleh
memisahkan diri daripada kita. Tu je. Sebab kalau kita konsisten, kita asyik nak buat kebaikan, tetapi dalam masa yang sama, kita tak ada ilmu. Ke laut juga. So poin dia dekat sini, teruskan menuntut ilmu, teruskan cari kebaikan. Mudah-mudahan Allah redha dengan usaha yang kita buat sebab kita tak tahu amal mana satu yang Allah akan terima dekat akhirat kelak. Jadi teruskan buat kebaikan dan jangan kita pandang rendah setiap kebaikan yang kita buat. Kerana boleh jadi kita rasa benda tu kecil, tapi di sisi Allah boleh jadi itu sangat-sangat dinilai di sisi Allah. So, itu sahaja. Teruskan konsisten buat kebaikan. Assalamualaikum. Kita tak akan pernah rasa cukup. Takkan pernah rasa cukup kalau kita sendiri tak menggapai kecukupan tu. Jadi kita jangan minta kepada Allah supaya kita ni dapat serba-serbi lah. Kita minta supaya Allah bagi kita rasa cukup tu. Sebab bila kita rasa cukup, kita akan rasa tenang. Apa benda yang Allah bagi kepada kita, biarlah orang lain kata kita ni tak sempurna ke, tak cukup pun, tapi sebab kita rasa benda tu cukup. Dan Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. InsyaAllah kita akan capai ketenangan, kita akan rasa kebahagiaan. Dan yang paling penting, bagi setiap kesabaran kita tu, Allah akan ganjarkan dengan pahala, Allah akan ampunkan dosa dan ada syurga menanti kat akhirat, insyaAllah. Cakap tadi kita ni jadi hamba yang bersyukur. Sebab apa? Sebab Allah berkata dalam Quran, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi untuk orang yang bersyukur ni, jadi Allah akan bagi lagi. Sebab tu kalau kita ni banyak komplain, Allah akan tambah lagi benda untuk kita komplain. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi benda untuk something untuk kita bersyukur lagi. Dan Allah sambung lagi, bila kau tak bersyukur, inna azabi lasyadid. Allah tak cakap Allah akan tarik nikmat tu, benda yang Allah bagi tu, tapi Allah bagi tahu, kau tunggulah azab aku. Jadi kita sama-samalah jadi hamba yang bersyukur. Sebab apa? Nikmat Allah ni sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tak terkira-kira. Jadi bila kita ingat nikmat Allah bagi kepada kita ni, jadi kita akan jadi hamba yang lebih nak beribadah, nak lagi dekat dengan Allah. Jadi bila kita tak ingat ni, kita tak rasa pun Allah ni ada bagi kita something. Padahal banyak dah yang Allah bagi. Wan, moga berjaya dunia akhirat. Ingat, kalau kita dapat benda yang kita nak, syukur. Kalau kita tak dapat benda yang kita nak, sabar dan jangan give up. Teruskan berjuang. Okay, I love you. Terima kasih Ustaz.